Kayu, okay, saya akan bagi tahu misi saya pukul 6 tunggu di kedai ni bawa anak-anak semua order semua makanan. Saya sampai lebih kurang pukul 6 itu kayu. Jadi dia kan dapat seronok juga dengan saya dalam mengajar. Tapi bila kayu tu Kita kayu dulu. Dia keluar 25 kayu. Dalam dapat 13 kilo, 14 kilo sampai ke kedai yang lain. banyak tu Ustaz. 13 kilo sekarang banyak. 13 kilo. Dengan Brompton pula tu. Saya kecil. Dahsyat lah. Dahsyat. 2 biji aja. Esok baru dia breakfast saya. Okey. Tapi petang dia akan duduk di pantai. Dia akan dapatkan tikar letak situ, ada ayam goreng semua. Setiap hari tak boleh miss. Romantik ke Ustaz? Siap. Bini saya mesti explore dengan saya. Kalau saya ada di Terengganu. Walaupun sesibuk mana. Walaupun 10 minit. Okey. Ni nak pergi stew pukul 6. Okey, 5.30 siap depan rumah. Ambil dia pusing bawa anak pun semua pergi kedai aiskrim makan aiskrim. Pion balik. Tak bagi Nama tu. Ya Allah. Nama beliau. Orang nak burukkan saya, okey. Orang akan cari isu. Nampak? Cari isu. Kat mana Syed ni buruk nak sebarkan. Kalau ada, walaupun yang lama sampaikan, sebarkan. Kalau tak ada, nampak macam ni. Cari apa-apa. Create Betul. Nampak? Nak jatuhkan. Kata curi duit lah, apalah, itulah. Okay. Kita tak suka tu imam. Kita cari pasal dulu. Ada yang betul, sampaikan pada orang ramai. Tak ada yang buruk, fitnah dia. Itu zaman sekarang. Sampaikan ke orang. Jadi kita pula melayan. Masa kita pendek. Okay, comel Ustaz.